Bagi pegawai Aina. Ni kenalan kepada kawan saya. Saya nak bantuan sikit boleh tak untuk dia? Bantu apa? Dia sebenarnya daripada China. Ni pasport dia lah. Okay. So sebenarnya saya nak minta bantuan untuk meluluskan pasport dia. Tetapi dia ada beberapa masalah. Contohnya ada masalah jenayah dan dia sebenarnya merupakan pengedar dadah. So boleh tak pegawai Aina luluskan pasport dia tu? Susah sikit je dia. Susah sikit. Hello sir, may I know your name and where you are from? Morning, sir. My name is John Khalid and I am from Fortune. Can I get your passport? Tak boleh lulus lah. Tapi kalau nak cucuk, janganlah. Belanja. Boleh lah. Saya belanja kat tepi ya. Okay. Hello. Okay. Everything will be fine. Don't worry. Ya kan? Terima kasih. Hello, ni SPRM ke? Saya nak buat laporan, rakan kerja saya dah terima rasuah daripada foreigner. Foreigner tu ada rekod jenayah dan juga pengedar dadah. Oh, baik. Okay, terima kasih tuan. Cik Syarish dengan Cik Afizah, anda dua telah ditahan sebab menerima rasuah daripada penjenayah dadah untuk masuk ke Malaysia secara haram. Anda berdua ditahan mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009 kerana telah menerima suapan untuk kegiatan negatif ini. Mana bukti? Mana? Anda hendaklah berdiam diri dan sila beri kerjasama untuk siasatan lanjut.